Cristiano Ronaldo mempertahankan prestasi hamba Portugal ketika seri 1-1 menentang Dr. Congo dalam aksi pembukaan Piala Dunia. Kedua-dua pasukan, Portugal menguasai permainan dari segi penguasaan bola tetapi hanya mencatat satu percubaan tepat ke sasaran dalam aksi di Houston awal pagi hari ini. Tiada apa yang kurang, kata Ronaldo, 41, kepada wartawan selepas perlawanan. Itulah bola sepak. Portugal boleh menang tetapi mereka juga boleh kalah. Ronaldo turut menyamai pencapaian Kapten Lionel Messi sebagai satu-satunya pemain yang beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia, namun berbeza dengan Messi yang membuka kempen dengan hat-trick ketika Argentina menang 3-0 ke atas Algeria. Ronaldo berdepan malam yang kurang menjadi apabila ketiga-tiga percubaannya gagal menemui sasaran. Ini bukan permulaan yang kami mahukan, tetapi perjalanan ini masih jauh belum berakhir, tulis Ronaldo di Instagram. Teruskan mendongak dan fokus kepada perlawanan seterusnya. Rakan sepasukan Ronaldo di Al Nassr, Joe F. pula tidak terkejut dengan persembahan mantap Dr. Congo apabila wakil Afrika itu meraih mata pertama dalam sejarah penyertaan Piala Dunia.